You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh way oh oh. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh way oh oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh. Way oh way oh oh oh. Way oh way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya tiga kereta bersama keluarga saya, Irfan, Izzat dan juga Syaif, Ada, Aina, Oji pergi ke Genting Highland, iaitu kami menginap di Antara di Antara di Antara Resort, tempat penginapan kami. Jadi sekarang kami dah tiba. Kalau itu kan belakang kami adalah pemandangan berada di puncak Genting. Jadi kami rasa ini adalah tempat yang terbaik untuk kami untuk beristirahat pada minggu ini. Okay. So kita dapat lihat pemandangan puncak Genting. Dan kalau kita tengok dekat sana itu adalah pemandangan Kuala Lumpur. Berada jauh tetapi nampaknya kurang jelas sebab oleh berkabus dan cuaca agak tidak berapa terang. Okey, terima kasih. Okay, nampaknya Izzat juga telah tiba ke tempat kami. So, nak parking ingat. Boleh? Bukan okay. Sini je Jat.
Okey, ini adalah punya parking kereta kita pada hari ini. Okey. Tampaknya cuaca sejuk, angin bertiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah selamat sampai di antara servis apartment di puncak Genting Highland. Jadi kalau kita tengok gambaran pada ketika ini, kami baru tiba dalam pukul lebih kurang pukul 4 tadi, dan bila tiba saja masing-masing nampaknya lapar dalam keadaan yang sejuk macam ni. Jadi saya tunjukkan, inilah keadaan mereka semua berebut kelaparan. Jadi kami dapat apartmen di tingkat 41, agak tinggi, dan kalau saya tunjuk pemandangan di luar, ianya amat mengerunkan bagi sesiapa yang takut untuk berada di tempat tinggi. Ini pemandangan ya, tingkat 41. Tak nampak apa-apa pun sebab kita berada di dalam kabus. Okey, saya tengok kat luar kabus yang kita tak nampak langsung apa-apa. Okey, jadi inilah dia. Okey, ini Cak Ed dengan ayah dia makan, masing-masing lapar. Macam ni Ical. Ni Ical. Caib, look here. Okay, ini adalah pemandangan dia punya hall, penuh dengan amenities, kitchen, meja makan. So ini adalah bilik pertama yang spacious, bilik dia besar. Dan kalau saya tunjuk kat sini adalah bilik air, toilet dia. Kalau kita tengok kat luar tu nampak macam tak ada apa-apa, sebenarnya dia berada di tingkat 41, tinggi ya. Tapi sebab tak nampak apa, sebab kita diselubungi oleh awan. Okay, ya. Ini toilet dia. So ini bilik pertama, bilik master. Dan seterusnya ini adalah bilik kedua yang besar juga. Siap ada toilet dia sendiri. Dan toilet ini ada connection ke bilik ketiga. And complete dengan fan, kipas, aircon. Tapi saya rasa aircon nampaknya macam tak berapa berfungsi lah kalau di dalam cuaca yang sejuk macam ni. Jadi ini adalah, ni ada satu lagi, bilik air yang ketiga. Ada juga kat dalam ni. Jadi ini adalah keadaan hall dia yang besar. Okey. Jadi kita semua tengah menikmati juadah. Nampaknya. So itu saja, banyak aktiviti yang kami akan lakukan pada hari ini. Kita akan pergi sebab antara servis apartmen ini berada di dalam mall, di dalam Genting Highland, tempat yang baru. Jadi kita akan pergi ke situ, dan ada beberapa tempat berada. Dia ada tempat fun center, dia ada tempat game, semua dalam satu bangunan yang sama.
Jadi itu sahaja buat setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli dalam Okey, ini adalah view antara apartment dan kita akan nampak kabel car daripada Gotong, stesen Gotong. So itu adalah pemandangan genting hotel apa saya pun tak pasti. So ini adalah theme park dia. Okay. So ini adalah theme park dia. So kalau saya tengok ke atas itu adalah pemandangan apartmen Antara yang mana tempat kami berginap pada hari ini. Okey. So ni kereta daripada Singapura ni. So ni kereta daripada Singapura datang ni. Kereta dari Singapura datang. Kereta Nissan Dismo, geng-geng dia. Okay, mengadakan di bawah ni pun ada macam-macam small amusement park. Kat situ ada Luckin Coffee. Saya akan try. Katanya best juga Luckin Coffee ni. Okay. So itu saja buat masa ini. So Antara Signature Mall. So apartment ini bersambung terus dengan mall. So kita boleh nampak mall ada Maru Coffee, ada berbagai-bagai. Kalau kita turun saja terus pergi masuk ke mall ni, so amat puas hati dan juga amat very convenience. Kita boleh makan, minum, bermacam-macam kedai ada kat bawah ni. Okay. So saya cuba tunjukkan the place that we can visit. It is Luckin Coffee. Siapa yang hantu kopi boleh minum kat sini. Okay, this is the area view. Kalau kita nak Luckin Coffee, kita boleh lepak kat sini. Okay. This is very tremendous view. Everything is accordingly very suspicious and gorgeous. Awan mula menyelubungi bangunan hotel. Okay. So kalau kita tengok ke atas, nampak awan mula datang menyelubungi. Okay, apartmen Antara ini. So
Ini adalah escalator, boleh pergi ke shopping mall atas. Saya jalan-jalan dulu lah kat mana saya nak cari kedai grocery. Okay. Quite a lot of stuff. Kedai-kedai chill restaurant yang boleh kita makan kat sini. Okay. Ada berbagai bentuk mall. Oh, ada baju-baju. Oh, ni baju-baju FIFA World Cup. Oh, ni boleh beli ni. RM4.90 mesin. It's very cheap. Ada kopi yang saya paling suka, iaitu Zeus juga. Tengok. Bawa. Tak nak, takut. Masuk bagi sel dulu. Baik-baik. Kita kakak tu. Baik. Kick the ball. Susah.
Yes. Kan? Kita pergi Red Bull. Kan dia kan? Sebelah sana dia. Jan. Jan. Kan? Ya Allah. Ini adalah satu lagi tempat tarikan untuk budak-budak boleh bermain. So saya bersama Isyal. Tunggu orang keluar, tunggu orang turun. Okay, now or? Okay, fair now. Lalu sini.
Ijat. So jaga anak dekat atas. Ijat tak nak. Suasana lah. Jangan Ijat. Syahib. Dan bye. Bye. Tak payah pinggan, tak apa. Jaga je dia. Naik. Bye. Yeay, bye. Bye. Satu bang. Round and round, the wheels on the bus go round and round all the town. Ha? Syahib.